What's cracking guys? Hari ini kita akan tengok berapakah tinggi gula saya akan naik selepas minum air berkarbonat yang paling dikenali di dunia iaitu Coca-Cola Zero. Untuk test kali ini saya akan menggunakan continuous glucose monitor daripada brand Sinocare untuk monitor gula saya. Satu botol 250ml Coke Zero ni mengandungi zero sugar, zero protein, zero fat dan of course zero calories. Jom kita try minum dulu. Okay guys, dah beberapa jam berlalu selepas saya minum Coke Zero ni. Rasa dia almost 80 to 90% sama macam Coke original dan gas dia memang sangat kuat lah. Kalau kita tengok gula saya sebelum makan tadi, baseline gula saya adalah lebih kurang 4.3 ke 4.4. Tapi lepas minum sebotol Coke Zero ni, kita boleh tengok yang sebenarnya ada peningkatan dalam bacaan gula saya naik sehingga 5.8 mmol. Saya pun sangat terkejut dan tak sangka dengan findings ni. Sebab kalau kita tengok dekat belakang Coke Zero punya botol ni, memang dia akan tulis dia menggunakan dua jenis artificial sugar iaitu sucralose dengan ASK yang sepatutnya artificial sugar ni tidak mengandungi calories. So, adakah dia masih dikategorikan sebagai minuman yang zero calories ataupun zero sugar? Nevertheless, ni adalah findings untuk diri saya sendiri. Bacaan orang lain mungkin berbeza. Jadi, assuming dia adalah betul-betul zero calories, adakah ia selamat untuk diamalkan tanpa rasa bersalah? Kalau anda macam saya yang jarang-jarang sangat minum air gas, jangan mula. Sebab takut-takut kita teringin untuk try Coke yang original pula. Tapi, sekiranya anda suka Coke yang original yang penuh dengan gula tu, minuman Coke Zero macam ni boleh menjadi langkah pertama untuk anda kurangkan pengambilan gula dengan cepat. Kita kena ingat juga yang walaupun minuman macam ni tak ada calories, dia ada gas yang boleh menghakis enamel ataupun lapisan luar gigi kita. Ia juga boleh menyebabkan staining pada gigi. Ia juga mengandungi kafein yang kita tak tahu banyak mana dia boh sebab jumlah kafein tak wajib untuk di list dekat botol ni. Jadi guys, minum berpada-pada. Saya faham ada isu susah nak berhenti once kita dah mula minum minuman macam ni. Ingat juga kesengsaraan saudara kita dekat sana. That's the video guys. Beritahu saya dalam komen minuman apa lagi yang anda nak saya cuba.